Jadi hari ni kita nak main quiz. Kita nak tanya soalan-soalan tentang Hari Raya Haji. Okay? So, soalan yang pertama. Haji adalah rukun Islam atau rukun iman? Islam. Betul. Haji adalah rukun Islam yang keberapa? Last 4. 5 lah. 5. Betul. Dalam bulan Islam yang manakah umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha? Zulhijjah. Betul. Apakah bulan sebelum Zulhijjah? Zulkaidah. Betul. Apakah rukun haji yang tiada pada rukun umrah? Tiada pada hukum umrah. Potong kuku. Bukan. Berwukuf di Arafah. Betul. Oh iya. Siapakah Nabi yang dikaitkan dengan peristiwa korban? Nabi Isa. Bukan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul. Apakah dam dalam konteks haji? Denda. Betul. Jadi pemenangnya adalah Afiq. Alhamdulillah.